Mat form 1 dalam kurungan negatif 40 tambah 8. Darab dalam kurungan negatif 6 tolak 24. Okey, dekat sini awak kena selesaikan ikut ku, da, ba, ta, tu. Apa itu ku, da, ba, ta, tu? Ku, kurungan. Okey, kurungan. Da, darab. Ba, bahagi. Ta, tambah. Okey, tambah. Tu, tolak. Jadi awak kena selesaikan kurungan dahulu, kemudian selesaikan sama ada darab ataupun bahagi, kemudian selesaikan sama ada tambah ataupun tolak. Okey, kita jawab soalan. Okey, ku dah batatu. Okey, ku kurungan. Selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey. Negatif 40 tambah 8 darab negatif 6 tolak 24. Selesaikan dalam kurungan. Negatif 40 tambah 8, awak dapat negatif 32 darab negatif 6 tolak 24. Okey. Negatif dan negatif positif. Maka 32 darab 6, 192 tolak 24. Okey, tolak macam biasa. Maka awak akan dapat 168.